Pernah tak kita tengok iklan, kemudiannya kita beli barang tu tapi tidak seperti yang diiklankan? Okey, kita akan review 3 barang. Yang pertama ni barang yang saya tertarik dengan iklan dia. Tak pernah lagi beli sebelum ni. Ni kali pertama saya buka pada kotak. Jom kita tengok. Jom kita tengok sama ada dia boleh mencapai objektif clearkan kekotoran pada rim kereta. Ini memang yang tough job lah kalau kita cuci dengan sabun ke shampoo biasa kereta tu, shampoo untuk badan kereta tu memang dia tak hilang lah. Sebab yang ni adalah debu-debu daripada brake kereta tu, dia panas, dia kena dekat sport rim tu. Boleh tengok result dia tidak mencapai. Kira saya bagi 5/10. Kita cuba pula produk kedua ni iaitu pengilat kereta lah. 911 ni pengilat kereta. Kita juga boleh gunakan dia untuk hilangkan lah kekotoran pada rim kereta ni. Tough spot lah. Kita tengok sama ada dia mampu tak mampu. Saya nampak dia boleh tinggalkan lah sebahagian lagi baki daripada kekotoran yang dah dicuci tadi tu. Tapi dia tidak dapat membersihkan seluruhnya lah, keseluruhannya. Nampaknya kena pakai produk lain lagi untuk nak settlekan. Okey, ini produk yang ketiga, foam cleaner. Sebelum ni saya pernah cuba dekat dalam lah. Untuk bahagian dalam kereta memang dia power lah. Kekotoran tu kita spray je dengan foam ni, tunggu sekejap, kemudian kita lap, maka bersih lah. Kalau kat dalam tu upholstery kan, kain ke canvas ke plastik ke, tu boleh clear lah, bersih. Okay, kita cuba pula dekat rim kat tough spot ni. Kita tengok kekotoran yang berbaki tadi, lepas spray nampak masih ada lagi yang dia boleh bersihkan lah. Nampak yang ni lebih power lah daripada dua barang tadi. Okey, kita spray, lepas tu kita tunggu sekejap, banyak kita gosok dengan kain. Okey, kita cuba pula spot baru. Tadi ni tempat yang belum di spray, memang kotor. Okey, kita spray dengan foam tu, kemudian kita lap. Okey, cuba kita tengok. Kita lap dulu dengan kain bersih atau kain yang kita guna tadi. Kita boleh nampak lah, dia boleh bersihkan lah part yang rata tu. Tapi kat celah-celah tu masih ada lagi, tapi kurang lah berbanding sebelumnya. Okey, so saya rasa memang ni lebih baik lah, produk ni lebih baik. Kira setakat ni saya tak jumpa lagi lah produk yang boleh 100% hilangkan kekotoran pada sport rim. Kesan daripada silika ke pasir panas yang kena dekat sport rim kan. Dia bagi 8/10 lah.